Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sila subscribe atau langgan video-video terbitan sertifikat kami. Terima kasih. Allah Ta'ala uji dengan berbagai-bagai ujian. Allah Ta'ala sebut inna ma'al usri yusra. Susah tadi akan diiringi dengan mudah. Susah dulu Allah Ta'ala uji tadi. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama susah itu adanya senang, adanya mudah. Allah Ta'ala uji itu susah, InsyaAllah dia sabar, dia akan bertemu dengan senang. Itu kena yakin. Dia susah dulu, Allah Ta'ala uji dia susah, InsyaAllah ada jalan penyelesaian. Ada insyaAllah. Ini janji Allah. Allah Ta'ala janji. Mu kena susah dulu, aku ujimu, aku ujimu, aku ujimu. Berbagai-bagai ujian lah. Nak buat contoh, dia uji, Allah Ta'ala uji lagu. Kita ni ada ujian belaka, sikit banyak, ada semua ujian. Ujian sakit, ujian sakit, ujian macam-macam lah. Ujian dengan kalau orang bersuami, dengan suami dia, beristeri dengan isteri dia, yang ada anak dengan anak dia, tempat kerja, cara tempat kerja, cara nak apa ni, kekurangan harta benda, kekurangan wang ringgit. Banyak masalah Allah Ta'ala uji manusia berbagai-bagai. Ujian Allah Ta'ala bagi. Maka kita ni kena sabar. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Jadi masalah sekarang, kalau kita kata sabar sedap asuh kita sabar. Marah. Lepas tu dia nak lagu mana? Dia nak kata, kita kata kita kerja getak, dia nak lagu tu kah? Bunuh diri. Nak lagu tu. Tak boleh lagu tu. Maka kita sebagai orang panggil sekeliling dia tadi, termasuk kita juga dalam masalah, yang mengalami masalah, yang menanggung masalah. Bila ada orang sekeliling kita, peranan mereka tadi sebut pada kita sabar. Sabar. Sabar tadi, lagu mana sabar? Bagaimana mereka sabar tadi? Dengan sabar dengan semaya. Sabar dengan semaya, ambil semaya, berdoa, sabar dengan doa. Sabar. Tengok di sebalik sabar tu ada hikmah. Di sebalik sabar banyak sabar. Kita tengok atas pengalaman kita, tengok atas pengalaman kenalan kita, tengok pengalaman Ambo selalu sebut pengalaman sahabat Ambo, yang mana orang puai dia tu lari, mana lari lah, minta cerai ni, lari lah, bawa fail ke mahkamah, minta cerai. Sebab apa minta cerai tu? Sebab dia rasa dia dalam zon selesa. Orang rumah dia tu dalam zon selesa, tidak ada kebergantungan pada dia pun. Pitih banyak, pitih banyak, bini pada tak lelaki. Salah apa suami salah sebab suami bercakap benar. Suami salah sebab suami bercakap benar. Dia suruh suami bercakap benar. Apa dia masalah? Apa sebut dah cerita tu kan? Masalah dia, abang, kalau abang nak bini seorang lagi, abang royak, jangan tak royak. Tak lelaki pun I'ah royak. Saya benar dah royak, surah abang royak. Abang nak royak, abang nak bini seorang lagi. Nak bini seorang lagi deh. Nak bini seorang lagi, senyap-senyap dia pergi file di mahkamah, latih lawyer, balik royak ke ayah. Ayah panggil awak main mata. Awak nak bini seorang lagi kau? Nak lah ayah. Tak lelaki kan berjogu, ping boleh napa ayah pula. Tak tua, dengan tak tua sekali gatal.
Kan? File ke mahkamah. File ke mahkamah. Jadi tu akhir kata siapa? Bui dulu dia nak. Bui dulu. Nah. Bui. Saya ambo ni. Ambo nak tengok dia. Tale. Jalan. Bengong ni. Anak lapar dia ni. Anak baru terbit merah-merah. Bengong. Pening. Tapi pening-pening dia wasabah datang ni. Itu pening-pening dia tu wasabah datang ni. Stres, tension habis dia. Tapi duduk dia ada kala sabar. Wasabah duduk bila. Astagfirullahalazim. Duduk bila ada alat kau buat dengan zikir tu. Buat dengan zikir. Akhir sekali Allah Ta'ala jodohkan dengan sabar dia tadi. Boleh hok muda comel. Hok kaya, harta banyak. Tok tua kata ambil tanah. Ambil buat rumah ambil. Ambil kebun. Ambil. Sebab dia sabar tadi. Mudah lagi. Jadi masya-Allah. Tengok, tengok. Depan mata kita tu hikmah. Itu di antara salah satu daripada ribu-ribu cerita. Yang mana berkat Allah sabar.